Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam Ramadan. Jadi hari ini saya nak sharekan cara yang betul untuk defrost makanan ataupun untuk nyah beku makanan. Okey, cara yang saya cerita cara yang tak betul dulu ya. Cara yang tak betul adalah tinggalkan di suhu bilik begitu sahaja. Itu tidak betul. Okay, cara yang betul adalah yang pertama boleh dialihkan di bawah air. Kalau keluarkan daripada peti beku ayam tu, alihkan bawah air sehingga dia lembut lah, air yang mengalir. Kemudian yang kedua, cara boleh guna microwave, ada function defrost. Boleh guna itu. Lagi satu, boleh juga kalau esok nak masak, hari ni malam ni, keluarkan daripada peti beku, letakkan di peti yang suhu biasa, suhu chill, bukan di beku. So esok dia dah cair, boleh makan, boleh guna terus. Boleh digunakan untuk memasak. Okay, so selamat berbuka puasa. Kalau nak buka sebentar lagi, terima kasih.